Di sudut bersarang labah-labah di atas rak yang terlupa, berdebu dan sudah lama, terdapat fail-fail kes misteri yang belum ada penyelesaian segera. Selama beberapa dekad, persoalan yang tidak terjawab terus berlegar. Tidak kelihatan, tidak diingati, sehinggalah kini apabila bisikan baru meniupkan nafas baharu ke dalam teka-teki yang telah menghantui tempat simpanan itu. Nombor 20. Pemain papan salji Olimpik, seorang atlet sukan ekstrim, Trevor Daniel Jacob, mendapat nama buruk pada Disember 2021 selepas memuat naik video YouTube dirinya melompat keluar dari pesawat ringan ketika sedang terbang. Dia mendakwa enjin gagal berfungsi, tetapi rakaman menunjukkan dia keluar dengan payung terjun sebaik sahaja pintu di bahagian juruterbang dibuka. Pesawat tanpa juruterbang itu terhempas dan Jacob terselamat, menyebabkan dia mendapat tontonan dan pelanggan. Skeptisisme internet dengan cepat meningkat mengenai hakikat bahawa nahas ini dipentaskan, terutamanya selepas bangkai pesawat itu hilang dan enjin pesawat kelihatan berfungsi semula seketika. Pentadbiran Penerbangan Persekutuan telah menjalankan siasatan dan pada tahun 2021, mereka membatalkan lesen juruterbangnya dengan kesimpulan bahawa dia sengaja menjatuhkan pesawat untuk tujuan rakaman. Pada awal tahun 2023, Jacob mengaku menghalang keadilan dan sengaja menyebabkan nahas itu untuk mendapatkan suka, pengikut, keuntungan dan nama buruk serta menjalani hukuman penjara selama 6 bulan. Video itu telah meraih lebih daripada 2.9 juta tontonan. Nombor 19. Hampir 5 dekad yang lalu, sesuatu yang menyeramkan ditemui menjulur keluar dari dedaunan di sebuah ladang berhampiran lebuh raya 79 Ameris hanya beberapa batu dari Mariana. Pada 13 Januari 1977, mayat seorang individu yang tidak dikenali ditemui di ladang itu. Bahagian Siasatan Jenayah Polis Negeri Arkansas telah dihantar untuk menyiasat laporan tersebut. Penyiasat mengumpulkan mayat tersebut dan menghantarnya ke Pejabat Pemeriksa Perubatan Makmal Jenayah Negeri Arkansas. Penemuan itu sudah tentu berlaku pada masa ujian DNA masih di peringkat awal. Usaha untuk mengenal pasti pemilik mayat tersebut tidak berjaya dan punca kematian juga kekal menjadi misteri. Penculikan oleh ibu bapa sudah pun mencecah puluhan ribu pada masa ini, manakala penculikan oleh orang asing hanya sekitar beberapa ratus sahaja. Terlalu banyak kes untuk mengaitkan mayat tersebut dengan hanya satu individu, terutamanya jika mereka tidak pernah dilaporkan hilang sejak awal lagi. Yang membayangi kes yang kemudian dikenali sebagai Lee County Body ialah kes pembunuhan pengakak perempuan Oklahoma dan kes kehilangan Simone Ritanger yang terkenal. Mayat yang ditemui di ladang itu bukanlah keutamaan pada masa itu dan ia tidak akan menjadi keutamaan untuk 48 tahun berikutnya. Namun, pada Mac 2024, unit kes sejuk ASP sedang menyemak semua kes yang tidak selesai dari tempoh itu dengan tumpuan seterusnya kepada mayat yang ditemui di daerah Lee. Dengan bantuan ASCL, para penyiasat berjaya menghantar mayat tersebut ke Outram Labs, di mana sebuah makmal swasta sedang membangunkan dan memperhalusi kemajuan analisis DNA serta genealogi forensik. Melalui usaha yang dipertingkatkan inilah, mereka akhirnya dapat mengenal pasti identiti tulang-tulang itu yang telah berada di bilik bukti selama 5 dekad yang lalu. Pada 6 Jun 2025, Ofram mengeluarkan satu laporan yang mengenal pasti lelaki yang mayatnya ditemui itu. Nama beliau ialah Charles Howard Wallace. Siasatan lanjut berjaya menjejaki 2 saudara yang berkemungkinan berkait yang tinggal di Tennessee. Pada bulan Julai, sampel DNA diambil daripada mereka dan dibandingkan dengan sampel Charles. Menjelang bulan September, ia telah disahkan sepenuhnya. Pengenalpastian itu muktamad. Ini adalah mayat lelaki berumur 21 tahun itu yang nampaknya terputus hubungan dengan keluarga pada musim luruh tahun 1974. Keluarga tertekat kali terakhir melihatnya di Memphis, Tennessee ketika dia berusia lewat belasan tahun dan sedang dalam proses mendapatkan rawatan di sebuah rumah pemulihan di kawasan pusat bandar. Walaupun kini kita mempunyai sedikit maklumat mengenai mayat di daerah Lee, masih ada unsur-unsur yang kekal menjadi misteri. Sebagai contoh, pihak berkuasa masih belum dapat mengenal pasti punca kematiannya yang tidak dijangka, atau bagaimana dia boleh berakhir bersendirian di ladang itu tanpa disedari sesiapa selama hampir 50 tahun. Nombor 18.
Pada 10 Disember 1998, Vaticano.org atau Vatican.org muncul apabila pengguna internet mencari laman web rasmi Vatican. Di atasnya ialah Vaticano.va, laman web rasmi untuk Vatican. Tetapi, apabila pengguna melihat kedua-dua laman web itu secara bersebelahan, mereka menyedari bahawa kedua-duanya adalah sama. Jadi ada yang menganggap tidak penting laman web mana yang digunakan dan kebanyakan memilih yang paling baru. Namun, apabila masa berlalu, perubahan kecil mula dilakukan dan ramai pengguna tidak menyedarinya. Perubahan kecil itu berlaku secara beransur-ansur dan tidak disedari buat seketika. Perubahan tersebut termasuk menukar ayat-ayat dalam petikan yang jelas bertentangan dengan agama. Banyak kenyataan yang diubah itu jelas-jelas bersifat bid'ah. Beberapa perkara telah diubah untuk menyokong penghalalan dadah dan memihak kepada hubungan romantik sebelum perkahwinan. Kedua-dua kenyataan itu tidak selari dengan salinan setia dokumen paus yang asal. Trafik ke laman web Vatican palsu ini meningkat, menyebabkan Vaticano.org diindeks oleh enjin carian dan seterusnya mendapat lebih banyak perhatian. Perubahan itu berterusan, dengan ucapan paus menjadi kenyataan yang sesat. Perkataan yang direka-reka dan tidak wujud jelas kelihatan dan kesilapan ketara memenuhi halaman-halaman tersebut. Terdapat juga petikan lirik lagu pop dari era itu, tetapi ia juga dimasukkan dalam konteks keagamaan, menjadikan setiap kenyataan baru kelihatan aneh tetapi boleh dipercayai. Pengguna juga akan diberikan satu pilihan baru yang berguna, iaitu keupayaan untuk menghantar mesej kepada paus sendiri. Borang pengakuan pula ditambah selepas itu, diperkenalkan pada tahun 1969, setahun selepas Vaticano.org diwujudkan. Borang pengakuan itu yang disediakan untuk Jubli Besar mencadangkan bahawa paus kini akan mengampunkan dosa melalui email. Laman web itu menyatakan perkara berikut yang berbunyi, "Ini adalah Jubli Roh Bebas. Dengan satu klik mudah, jiwa anda akan disucikan." Dan memang pengguna pun melakukannya dengan satu klik mudah. Pada tahun 1999, tidak lama sebelum Jubli, ratusan jemaah tanpa disedari akan diarahkan ke pelosok terpencil semenanjung. Pada ketika itulah, Vatican menyedari bahawa sebuah laman web klon sedang mengarahkan orang ke tempat yang salah dan mereka tiada pilihan selain bertindak. Pegawai Vatican memulakan dengan memaparkan amaran di laman utama mereka di laman web sebenar, menegaskan bahawa inilah laman rasmi. Akhirnya, pendaftaran tahunan akan tamat tempoh dan penyedia domain akan menghalang pembaharuan sekaligus menghentikan penyebaran maklumat palsu oleh laman web yang salah ini. Menjelang tahun 1999, Vaticano.org telah menerima lebih 4 juta kunjungan dan mempunyai 200,000 pelawat dan ia terus mencipta sejarah internet apabila kebenaran di sebalik penubuhannya didedahkan. Vaticano.org telah dikesan kembali kepada nama samaran yang hanya terdiri daripada gabungan 1 dan 0 yang juga muncul di laman web lain. Dan laman web ini memberikan kami nama Ava dan Franco Metz yang berada di sebalik misteri pelik Vatican ini. Ava dan Franco ialah pasangan artis yang berpangkalan di New York City di mana projek seni mereka bermula dengan pembelian domain Vaticano.org. Satu keputusan yang menandakan langkah pertama dalam rancangan mereka untuk melemahkan Gereja Katolik. Mereka melakukan aktiviti pengklonan secara besar-besaran, menyalin, mengadun semula dan memprogram semula keseluruhan sistem kepercayaan. Kini, laman web mereka menyenaraikan keseluruhan kemelut Vatican tahun 1968 dengan menyatakan, petikan, "Kami membeli nama domain dan membina replika laman web rasmi Tahta Suci." Ia kelihatan sama seperti yang sebenar, tetapi kami telah menyembunyikan perubahan halus namun bermakna di dalam teks-teks suci itu. Laman web itu menerangkan bagaimana penipuan itu terbongkar dan ia telah mencetuskan kecoh besar di media. Nombor 17. Terdapat satu kontroversi besar yang sedang berlaku sekarang yang telah menyebabkan komuniti sejarah berpecah dengan satu pihak berusaha mencari bukti dan pihak satu lagi mencari andaian. Dan semuanya berpusat kepada misteri piramid-piramid Giza. Pertengkaran hangat bermula pada bulan Mac 2025 apabila satu pengumuman yang agak pelik dan kedengaran salah telah dibuat. Bandar ditemui di bawah piramid. Penyelidik dari Itali dan Scotland mendakwa mereka telah menggunakan teknologi radar baharu
yang dipanggil radar aperture sintetik, menggabungkan data radar satelit dengan getaran kecil daripada aktiviti seismik semula jadi. Radar itu menghasilkan imej 3 dimensi tentang apa yang dipercayai oleh para penyelidik sebagai tinggalan sebuah bandar purba yang tersembunyi di bawah piramid Raja Khafre. Melalui usaha ini, 8 struktur menegak telah ditemui di bawah piramid yang memanjang hingga ke kedalaman sekitar 2,100 kaki. Setiap eci itu dikatakan dikelilingi oleh laluan berpilin yang dihubungkan kepada 2 struktur berbentuk cube berukuran 80 meter menunjukkan adanya bilik-bilik yang berasingan. Para penyelidik juga telah melaporkan bahawa 5 struktur berbilang tingkat dihubungkan oleh beberapa laluan yang telah dirahsiakan daripada ahli arkeologi dan ahli sejarah selama beberapa dekad. Dengan pengisytiharan baru ini, keraguan pasti akan timbul. Beberapa pakar telah menyuarakan kebimbangan serius mengenai teknologi yang digunakan untuk membuat dakwaan berbahaya ini yang akhirnya akan mengubah sejarah seperti yang kita ketahui. Namun, tentangan itu tidak cukup untuk melemahkan semangat pasukan yang bersemangat ini dan mereka meneruskan penyelidikan mereka ke dalam sistem dalaman yang saling berkaitan di bawah piramid itu. Beberapa bulan kemudian, pencarian jawapan yang tidak pernah berhenti itu sekali lagi membuahkan hasil apabila pasukan tersebut mengumumkan satu lagi penemuan luar biasa. Sebuah bandar kedua, iaitu struktur bawah tanah yang saling berhubung, telah ditemui di bawah piramid Menkaura. Tangga, paip air dan aci menegak muncul dalam bentuk 3D pada peranti radar mereka. Kompleks berbilang tingkat ini, menurut mereka, mungkin juga menempatkan Hall of Records, legenda yang sering disebut dalam cerita rakyat. Kononnya, Hall of Records ialah sebuah perpustakaan Mesir purba yang mungkin dapat membuka rahsia alam semesta jika ia pernah ditemui. Kehadiran kedua-dua bandar tersembunyi ini mencadangkan adanya kompleks bawah tanah yang sangat besar, satu dakwaan yang sedang ditolak sebagai keterlaluan atau tidak disahkan. Selain daripada pengisytiharan mereka tentang 2 bandar bawah tanah yang tergantung di bawah piramid, pasukan itu juga menegaskan bahawa kompleks Giza berusia 38,000 tahun, bukan 4,500 seperti yang dicadangkan. Nombor 16. Tersenarai di kedalaman sebuah iceberg permainan video yang benar-benar gelap, menyeramkan, menakutkan dan mengganggu ialah satu nama yang tidak dikenali, Homanzino. Tajuk itu diterjemahkan sebagai kata nama maskulin yang bermaksud lelaki kecil. Tetapi apabila nama permainan itu dicari di Google, hanya beberapa laman web sahaja yang muncul. Ini termasuk satu laman media hilang yang dikenali sebagai forum.lostmediawiki.com. Menurut senarai di bawah Homanzino, permainan seram itu telah dikeluarkan pada tahun 1995 dan berasal dari Venezuela. Ia didakwa dicipta oleh sebuah kumpulan sayap kanan konservatif dari Venezuela yang dipanggil 3411. Kononnya, tujuan permainan video itu adalah untuk menyebarkan propaganda menentang bekas Presiden Sosialis Carlos Andrés Pérez. Di laman media hilang ini, hanya seorang penyumbang yang bercakap tentang permainan itu dan nampaknya mempunyai tangkapan skrin. Tetapi, pengguna tersebut tidak memberikan sebarang sumber untuk maklumat ini. Selain itu, Homanzino tidak disebut di mana-mana tempat lain selain daripada wiki media hilang ini. Sebarang sebutan lain mengenai permainan ini sentiasa merujuk kepada laman ini juga. Pengguna Reddit, Rototoms dan Beer menjadi ingin tahu tentang nama yang kedengaran pelik itu dan pergi ke subreddit Internet Mysteries untuk mencari jawapan, dan Redditor tersebut mendedahkan semua maklumat ini serta mula menunjukkan ketidakselarasan dalam kewujudan Homanzino. Bertanya, adakah ia benar atau sekadar penipuan? Sejak awal lagi, terdapat banyak tanda amaran yang muncul hanya dalam penerangan permainan itu. Bukan sahaja arkib itu satu-satunya laman yang menyebutnya, malah kumpulan konservatif yang didakwa bernama 3411 itu pun sebenarnya tidak wujud. Ia juga telah dinyatakan bahawa menurut satu-satunya penyumbang, permainan itu sendiri adalah dalam bahasa Portugis, walaupun bahasa Sepanyol adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Venezuela. Keadaan menjadi lebih pelik apabila kedua-dua video permainan yang dimuatnai oleh penyumbang Homanzino, kedua-duanya berasal dari saluran YouTube yang sama bernama Hank Miller Gaming.
Nama yang sama digunakan di forum.lostmediawiki.com di mana Hank Miller adalah satu-satunya yang berbual mengenai permainan itu. Dalam video itu sendiri, penonton memberi komen tentang bahasa Portugis yang terdapat dalam permainan video tersebut. Mendakwa, ia sebenarnya bukan bahasa langsung, tetapi hanya celoteh yang tidak dapat difahami. Menurut pengguna Reddit dan penyiasat internet amateur, sebenarnya tiada cerita di sebalik permainan ini. Malah, ia sebenarnya tidak wujud langsung. Keseluruhan konsep ini adalah satu penipuan yang dicipta oleh seorang individu yang menggunakan nama samaran Hank Miller. Tiada permainan bernama Homanzino yang digunakan untuk menyebarkan propaganda terhadap Carlos Andrés Pérez. Video permainan itu mungkin dibuat sendiri kerana mana-mana pemain dari tahun 1965 tahu bahawa bukan begini rupa permainan pada masa itu. Nombor 15. Gemini Madeline Posey, berumur 21 tahun, dari suku Spirit Lake, tinggal di Fort Totten, North Dakota bersama teman lelakinya, D'Angelo Hunt, dan bayi mereka yang berumur 7 bulan pada awal tahun 2024. Pada 3 Januari 2024, dia seketika berpindah kembali ke rumah ibunya di Devils Lake sebelum kembali ke Fort Totten. 4 hari kemudian, pada 7 Januari, kemining kali terakhir dilihat oleh Han ketika dia meninggalkan apartmen mereka, mendakwa seorang kawan akan menjemputnya. Laporan orang hilang telah dibuat pada 11 Januari. Siasatan awal terhenti tanpa sebarang petunjuk. Kemudian, Han telah ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan darjah kedua atas kematian abangnya Isaac yang mayatnya ditemui pada November 2025 di rezab Spirit Lake. Isaac telah hilang sejak Mac 2024. Penemuan itu menyebabkan Han menjadi suspek dalam kes Gemini. Pada Disember 2025, Han telah didakwa secara rasmi oleh Juri Besar Persekutuan atas kematian Gemini yang disyaki, didakwa dengan tuduhan pembunuhan tanpa perancangan dan serangan. Namun begitu, Gemini masih lagi hilang dan mayatnya tidak pernah ditemui. Nombor 14. Pada tarikh yang tidak dinyatakan, pada tahun 1994-1, siaran akhbar yang pelik telah membuat seluruh dunia menjadi kecoh. The Associated Press telah mengeluarkan satu cerita yang menegaskan bahawa Microsoft, pembuat perisian PC terbesar di dunia, akan mengambil alih sebuah institusi yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Artikel itu mencadangkan bahawa syarikat tersebut akan mengambil alih Gereja Roman Katolik tidak lama lagi. Di bawah deadline Kota Vatican, cerita itu menyatakan bahawa jika perjanjian itu berjaya, ia akan menjadi kali pertama dalam sejarah sebuah syarikat perisian komputer mengambil alih agama dunia utama. Syarat-syaratnya, menurut artikel itu, ialah Microsoft akan mendapat hak eksklusif elektronik ke atas Bible dan Paus John Paul II menjadi naib presiden bahagian perisian agama syarikat gabungan itu. Selain itu, 2 naib presiden kanan Microsoft akan melabur dalam Kolej Kardinal. Artikel berita itu juga menyertakan janji yang didakwa daripada Bill Gates di mana beliau menegaskan bahawa beliau akan menggunakan syarikat Microsoft untuk menyediakan sakramen secara dalam talian. Baiklah, selepas beberapa ketika yang tidak dinyatakan, Microsoft kata mereka tidak ada kena-mengena dengan gereja itu. Siasatan terhadap kejadian ini segera dimulakan dan didapati bahawa pelaku prank itu sebenarnya telah menggunakan laporan palsu daripada Associated Press, organisasi pengumpulan berita terbesar di dunia. Pelaku prank yang tidak dikenali itu berjaya menyebarkan dakwaan tersebut melalui internet, membolehkan cerita itu tersebar luas. Dari situ, gurauan mula muncul antara meme internet terawal yang bertajuk Microsoft mengambil alih, di mana jenaka serupa dibuat. Salah satunya mendakwa Microsoft telah mengambil alih frasa Microsoft mengambil alih untuk menghentikan ejekan tersebut. Nombor 13. Seorang lelaki dari California memasang tali pada anjingnya dan memulakan rutin berjalan mereka di sepanjang pantai Trinidad Harbour. Dia tidak tahu pada masa itu, tetapi beberapa saat kemudian, dia akan menghubungi Jabatan Polis Fortuna dengan satu penemuan yang mengerikan. Pegawai yang dikerahkan menuju ke Trinidad Head, sebuah struktur berbatu yang terletak di pelabuhan itu. Lelaki itu menunjukkan sebahagian tengkorak yang terbaring memandang ke arah mereka. Pada Februari 1993,
Pegawai-pegawai tersebut mengumpulkan serpihan itu dan menyerahkannya kepada pejabat Syarif Daerah Humboldt. Dan seterusnya, profil DNA rutin tengkorak itu telah dibangunkan dan dimasukkan ke dalam kedua-dua indeks DNA orang tidak dikenali kebangsaan dan pangkalan data DNA orang hilang California. Profil itu telah dibandingkan dengan beberapa orang hilang dan mayat manusia lain. Tetapi, serpihan itu nampaknya tidak sepadan dengan mana-mana individu yang dikenali. Dari situ, butiran kes dimasukkan ke dalam namus di bawah nombor kes UP55274. Dan itulah sahaja. Tiada apa lagi yang boleh dilakukan sekurang-kurangnya pada masa itu. Akhirnya, dunia melupakan tengkorak dari California pada tahun 1993 yang kini menjadi sebahagian daripada kes-kes mayat manusia tidak dikenali yang tertunggak. Namun, pada tahun 2024, harapan baru muncul dalam misteri yang telah berdekad-dekad ini. Apabila wakil Amerika Syarikat, Jared Huffman, menyediakan dana untuk menghapuskan tunggakan kes dan membolehkan pejabat Syarif Daerah Humboldt menjalankan siasatan semula serta ujian DNA. HCSO kini dapat menghantar bukti ke Makmal Outram di Woodlands, Texas. Serpihan tengkorak dari tahun 1993 menjadi tumpuan para saintis yang kini boleh mengekstrak DNA daripada bukti tersebut menggunakan penjujukan genom bertaraf forensik. Profil menyeluruh seorang wanita tidak dikenali muncul hasil daripada usaha tersebut meletakkan asas untuk penyelidikan genealogi genetik yang mungkin dapat mengenal pasti identiti si mati itu. Beberapa bulan kemudian, penemuan besar kedua akan mendedahkan identiti sebenar itu. Tengkorak itu rupa-rupanya milik K. Josephine Medin. Dia telah disenaraikan dalam beberapa pangkalan data orang hilang. Pada 3 Ogos 1987, seorang lelaki bernama Nicholas tiba di rumahnya di Trinity County dan mendapati isterinya yang berumur 48 tahun hilang. Pek tangan, cermin mata dan keretanya semuanya masih ada di situ, tetapi dia tiada. Nicholas melaporkan kehilangannya yang menyebabkan satu usaha sukarelawan besar-besaran dijalankan di kawasan berbukit yang sukar di sekitar rumah mereka. Tetapi tiada sebarang jejak dirinya ditemui sehinggalah tahun 1993. Isteri Nicholas ialah Kay Medin, seorang guru sekolah dan menurut ketuanya yang juga antara orang terakhir melihatnya ketika dia meninggalkan tempat kerjanya, Kay dikatakan seorang yang ceria. Pejabat Syarif Daerah Trinity telah menyenaraikan kehilangan Kay sebagai mencurigakan tetapi tidak dapat menemui sebarang bukti perbuatan jenayah atau petunjuk mengenai keberadaannya. Walaupun dia telah ditemui, misteri masih menyelubungi kes ini. Pihak berkuasa tidak dapat menentukan apa yang menyebabkan kematiannya yang tidak diduga, sama ada semuanya adalah satu kemalangan atau jika ada sesuatu yang jauh lebih jahat berlaku di sini. Nombor 12. Kehilangan Mara Murray adalah antara kes yang paling terkenal dan terus mendominasi garis masa, podcast dan saluran YouTube. Pada 9 Februari 2004, Mara mengeluarkan $280 dari akaun banknya di sebuah ATM yang tidak terletak di kampus tempat ditinggal. Pada sekitar jam 3 petang. Pada hari itu, dia singgah di sebuah kedai arak dan membeli beberapa minuman. Pada jam 4.30 petang, dia dilihat memandu kereta sedan Saturn tahun 1996 miliknya menuju ke New Hampshire. Mara tidak memberitahu sesiapa tentang rancangannya atau ke mana dia hendak pergi. Berita seterusnya mengenai keberadaan Mara muncul beberapa jam kemudian apabila dia terlibat dalam kemalangan yang hanya melibatkan sebuah kereta di Route 112 di kawasan perkampungan White Mountains. Dikatakan bahawa Mara telah hilang kawalan ke atas kenderaannya dan terbabas di seleko tajam, melanggar timbunan salji dan menghentam sebatang pokok. Bahagian hadapan kereta itu remuk dan tidak lagi boleh dipandu. 10 minit kemudian, polis tiba di tempat kejadian. Tetapi pada masa itu, Mara telah hilang, meninggalkan keretanya dan tiada petunjuk ke mana dia pergi atau apa yang mungkin telah berlaku kepadanya. Kisah itu menjadi tajuk utama sekurang-kurangnya selama setahun sebelum ia lenyap dari berita. Ia kekal hanya dalam buku, blog dan filem sehingga tahun 2012 apabila minat baru terhadap kes itu tiba-tiba tercetus melalui satu misteri internet yang menyeramkan. Pada 9 Februari 2012, satu video yang menakutkan telah dimuat naik ke saluran YouTube bertajuk 112 Dirtbag. Ia dinamakan Selamat Ulang Tahun
dan dimuat naik tepat pada hari ulang tahun ke-8 kehilangan Mara. Video itu menunjukkan wajah penuh seorang lelaki berkacamata. Dia memandang ke arah kamera dan mula ketawa kecil dengan cara yang mengganggu yang berlarutan terlalu lama. Ketawa kecil itu bertukar menjadi ketawa gila yang kuat sebelum lelaki itu tiba-tiba terdiam. Dia mengenyitkan mata dan babak itu perlahan-lahan pudar untuk memaparkan tulisan berwarna merah jambu yang tertulis "Selamat Ulang Tahun". Walaupun tiada apa-apa yang dikatakan, penyiasat internet mula mengsyaki bahawa berdasarkan masa muat naik itu, lelaki tersebut mungkin ada kaitan dengan Mara dan kehilangannya. Bagi orang lain pula, video itu kelihatan seperti seorang lagi orang gila yang bermain-main dengan telefon pintar. Tetapi kemudian, ada yang menunjukkan bahawa nama saluran itu sendiri adalah rujukan langsung kepada kes pelik tersebut. Nombor 112 dalam tajuk itu merujuk kepada laluan 112 di mana Mara kali terakhir dilihat, dan bahagian Dirtbag pula merujuk kepada satu temu bual di mana bapa Mara mendakwa bahawa anak perempuannya telah diculik oleh Dirtbags. Video itu mendapat perhatian yang besar dalam talian sehingga setiap aspeknya dianalisis dengan begitu terperinci sehingga melibatkan pihak polis. Pihak berkuasa mula menyiasat 112 dirtbag dan akhirnya berjaya menjejakinya. Yang sebenarnya tidaklah begitu sukar memandangkan wajahnya jelas kelihatan di skrin. Nama beliau ialah Eldon Olsen, seperti yang ditemui oleh para penyiasat kemudian, dan mereka menamakannya sebagai individu yang menjadi perhatian polis dan seterusnya sebagai suspek utama. Olsen telah ditemui, diwawancara secara mendalam dan disiasat. Semasa siasatan, didapati salurannya mempunyai entry lain yang berkaitan dengan Mara, dengan salah satunya hanya bertajuk Mara Merik. Video itu hanya menunjukkan satu tiket ke Bretton Woods Mountain Resort yang bertarikh 2 hari selepas wanita itu hilang. Tetapi tiada apa-apa yang penting didedahkan mengenai aspek ini. Selepas diperiksa dengan teliti, Olsen kemudiannya dibebaskan. Polis membuat kesimpulan bahawa dia hanya troll di internet dan mungkin juga agak tidak stabil. Mereka mendapati bahawa dia sengaja memuat naik video-video menyeramkan untuk menyejek keluarga Mara dan bahawa dia hanyalah watak dalam talian, bukan seorang yang terlibat dalam jenayah itu. Nombor 11. Pada Disember 1988, seorang wanita berumur 20 tahun melaporkan satu serangan ganas kepada polis daerah di Kat. Pada 30 Disember, ketika dia mengunci apartmennya di Stone Mountain, seorang lelaki bertopeng ski dengan pisau memaksanya ke kawasan semak terpencil di kompleks itu. Penyerang itu mengancam nyawanya sebelum melarikan diri. Mangsa mendapatkan bantuan dan teman lelakinya membawanya ke DKPD, kemudian ke Hospital Memorial Grady di mana DNA telah diambil. Tetapi, pada tahun 1988, teknologi untuk menguji DNA masih belum tersedia. Jadi bukti itu disimpan oleh Biro Siasatan Georgia. Lebih 3 dekad kemudian, pada Jun 2019, kes itu dibuka semula dan DNA tersebut diuji dengan bantuan Jabatan Kehakiman. Bukti itu kemudian sepadan dengan Reginald Caldwell ketika itu berumur 58 tahun yang tinggal di daerah DeKalb pada masa kejadian. Selepas siasatan lanjut, soal siasat dan keterangan saksi, Caldwell telah disabitkan kesalahan pada 20 Mei 2025 atas tuduhan penculikan, serangan dan menyebabkan kecederaan parah, menerima 2 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut serta tambahan 20 tahun. Nombor 10. Pada 11 Oktober 2009, sebuah saluran YouTube pelik bertajuk Hi Walter, It's Me Patrick telah memuat naik satu video yang sama pelik. Seorang lelaki yang dikatakan bernama Patrick muncul dalam rakaman. Dia kelihatan memakai cermin mata dan mempunyai rambut sederhana panjang yang menutupi dahinya. Dia sedang merenung tepat ke arah kamera dan bercakap kepada seorang rakan bernama Walter. Patrick sedang menceritakan sebuah kisah tentang sesuatu yang berlaku kepadanya baru-baru ini. Perkara itu ialah bagaimana dia bertemu dengan teman wanita barunya. Dengan semangat yang kuat dan luar biasa, Patrick memulakan ceritanya. Hai Walter, saya berada di pusat membeli belah hari ini dan teka apa yang berlaku. Lelaki itu kemudian mengangkat penumbuknya dengan teruja sambil menyatakan bahawa dia telah bertemu dengan gadis yang paling hebat.
Dia mendakwa bahawa mereka pergi membeli belah di JCPenney dan gadis yang tidak dinamakan itu mencuba banyak pakaian. Gadis itu dikatakan membeli banyak barang dan kemudian Patrick berkata dia dan gadis itu pergi ke kedai barang kemas di mana dia juga memilih beberapa barang di sana. Video itu sendiri sangat meresahkan dan ia tidak menjadi lebih baik selepas itu. Saya tahu dia tak suka kamera, dia mulakan. Tapi saya tetap akan tunjukkan dia kepada anda. Patrick mengambil peranti rakamannya dan mula berjalan ke arah teman wanitanya. Seseorang mungkin menjangkakan akan melihat dia duduk di atas sofa, menonton TV atau berbaring di lantai membaca majalah. Tetapi sebaliknya, Patrick menuju ke pintu yang berkunci, membuka selaknya dan mendedahkan guang dalaman yang gelap. Di atas lantai, satu susuk tubuh yang hampir tidak kelihatan dapat dilihat. Dia mula menjerit tanpa dapat difahami, menyebabkan YouTuber itu masuk ke dalam bilik dan menutup pintu dengan kuat. Lebih banyak jeritan boleh didengari sebelum video itu tiba-tiba berakhir. Video itu memberi gambaran bahawa sesuatu yang benar-benar jahat sedang berlaku di sini. Imej-imej itu menyebabkan sesetengah orang membuat spekulasi bahawa ini adalah satu penculikan dan dengan ini, satu kaitan yang lebih mengganggu akan terjalin. Hanya 2 bulan sebelum itu, seorang penduduk muda Wisconsin, Caleb Burke, telah hilang. Dia sedang memandu bersama teman lelakinya apabila mereka berhenti di rumah teman lelakinya. Kevin, teman lelakinya, mendakwa bahawa semua lampu di rumah itu terpadam dan Caleb hilang semasa gangguan elektrik itu dan dia tidak pernah dilihat lagi. Pada waktu kehilangannya, dia memakai baju bertali merah, sweatshirt berhut biru gelap, seluar jeans dan sandal bertumit rendah berwarna coklat serta rantai leher dengan cincin perak. Dalam sebuah video yang dimuatnai oleh Patrick, gadis di atas lantai itu kelihatan memakai baju yang serupa, walaupun warnanya kelihatan lebih merah jambu. Video itu menimbulkan kebimbangan meluas dan menjadi tular di media sosial. Ia tersebar di beberapa forum sebelum akhirnya sampai ke tangan seorang pegawai polis beberapa tahun kemudian. Apa yang bermula sebagai video pengenalan telah menjadi misteri besar yang menimbulkan persoalan. Adakah gadis di lantai di belakang pintu berkunci itu Caleb Burke? Jabatan Polis Tempatan nampaknya memang mengesyaki perkara itu dan satu siasatan terhadap saluran tersebut bermula pada tahun 2016, hampir 8 tahun selepas video menyeramkan itu dimuatnai. Tidak lama kemudian, didapati bahawa Patrick bukanlah ancaman kepada masyarakat dan dia tidak terlibat dalam kehilangan Kayla. Sebaliknya, dia adalah seorang pelakon dari saluran komedi YouTube yang bertajuk 2150 Studios yang telah melakonkan satu lakonan jahat yang memberi kesan buruk kepada komuniti dan ibu bapa gadis yang hilang itu. Nombor 9. Satu lagi misteri dari era Alkitabiah ialah tabut perjanjian. Satu unsur yang telah lama disebut dalam senarai misteri yang semakin berkembang. Di manakah ia? Apakah ia? Persoalan itu masih berlegar-legar. Menurut Alkitab, terdapat sebuah peti kayu bersalut emas yang dihias indah, direka untuk menyimpan satu komponen penting yang menggerakkan keseluruhan naratif Alkitabiah. Peti itu dibuat untuk menyimpan loh-loh hukum yang diberikan kepada Musa. Kononnya, tabut itu dikatakan terletak di dalam tempat Maha Kudus bersama kemah suci di kuil purba Baitul Maqdis dan dikatakan bahawa loh-loh 10 perintah itu masih wujud di dalamnya. Tetapi sekali lagi, kita berdepan dengan satu persoalan utama. Di manakah ia? Misteri tabut perjanjian nampaknya telah selangkah lebih dekat untuk diselesaikan jika kita percaya kepada perkembangan terkini yang telah berlaku. Di tengah-tengah penemuan terbaru ini ialah kota Shiloh yang disebut dalam Alkitab, sebuah tempat yang jarang disebut dalam perbincangan mengenai tabut perjanjian. Sebelum kuil-kuil di Yerusalem dibina, terdapat sebuah kuil di Shiloh, sebuah bandar purba di Samaria yang wujud hampir 400 tahun lebih awal daripada bangunan-bangunan di Yerusalem, satu tempoh yang sangat lama jika dibandingkan dengan garis masa 10 perintah Allah dan penubuhan mana-mana bandar tersebut. Shiloh merupakan sebuah tempat yang sangat penting. Di situlah altar-altar didirikan, membolehkan pengorbanan dan penyembahan dilakukan menurut catatan suci yang tertulis. Sepanjang masa ini, ramai orang tertanya-tanya sama ada mereka benar-benar percaya bahawa Shiloh wujud. Tetapi,
Bandar ini adalah antara beberapa yang mudah dikenali. Akan ada sebuah kuil, mesbah dan sisa-sisa persembahan. Dan unsur-unsur inilah yang secara tidak dijangka akan ditemui pada tahun 2023. Akhbar. The Jerusalem Post menerbitkan kisah tentang satu penemuan luar biasa yang telah membuat para sejarawan benar-benar kagum. Kerja-kerja penggalian arkeologi sedang dijalankan di kawasan yang dipercayai sebagai kota Shiloh berabad-abad yang lalu. Lapisan demi lapisan, tanah itu mendedahkan lebih banyak ciri yang menyokong teori yang semakin berkembang. Ketika mereka mula menyapu debu, para pakar tertanya-tanya sama ada mereka baru sahaja menemui kompleks ibadat yang pernah menjadi pusat di Shiloh. Ketika pasukan itu berusaha mengenal pasti runtuhan struktur batu, mereka tidak lama kemudian mendapat satu kesedaran yang mengejutkan. Dimensi struktur tersebut sepadan dengan keterangan, susun atur, dan ukuran tabernakel yang dipercayai pernah menempatkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian menyimpan peraturan hidup yang tertulis, satu penemuan yang boleh mengubah dunia. Bangunan itu, menurut pakar, diorientasikan dari timur ke barat dan dibahagikan kepada nisbah 2:1, seperti yang diterangkan dalam kitab suci. Penyelidik juga mendokumentasikan sebuah dinding dalaman yang besar yang membahagikan ruang itu kepada dua bahagian, mencerminkan pembahagian tempat suci dan tempat maha suci dalam kitab Keluaran. Menyokong teori ini adalah lebih daripada 100,000 tulang haiwan, termasuk kambing biri-biri, kambing dan lembu yang berkemungkinan digunakan sebagai korban, satu penemuan yang tidak boleh dianggap sebagai kebetulan. Ia amat jelas bahawa ini adalah tapak korban ritual dan dimensinya sepadan dengan kemah suci. Tetapi yang tiada di dalam kediaman itu ialah tabut perjanjian yang masih menyimpan rahsianya tersembunyi dari dunia. Nombor 8. Pada tahun 1991, laman web pertama diwujudkan, walaupun internet sudah wujud beberapa tahun sebelum itu. Ia telah diwujudkan di CERN oleh saintis British Tim Berners-Lee. Laman web itu merupakan sebahagian daripada projek World Wide. World Wide Web telah berkembang pesat sejak itu. Walaupun masih di peringkat awal, internet tetap penuh dengan misteri. Satu misteri khususnya muncul 6 tahun kemudian, pada tahun 1967. Mortis.com adalah antara misteri internet terawal yang diketahui, mendahului Cicada 3301 dan selepas Markovian Parallax Denigrate pada tahun 1996. Domain Mortis.com telah didaftarkan pada tahun 1997 atas nama Thomas Lee. Ia muncul dalam talian sebagai latar belakang hitam dengan paparan ringkas untuk nama pengguna dan kata laluan. Tiada siapa yang benar-benar mengambil perhatian mengenainya pada masa itu. Tetapi ia menjadi tumpuan di media sosial apabila ia secara tidak sengaja ditemui pada tahun 2011. Seorang pengguna media sosial memuat naik laman web yang pelik itu ke platform tertentu dan dari situ, misteri itu mula menjadi tumpuan ramai. Penyelidik dan penyiasat dalam talian mula menyiasat laman web pelik itu pada tahun 2011. Satu siasatan yang berterusan sehingga tahun 2013. Dalam tempoh 3 tahun inilah, Mortis.com menjadi sangat pelik dan penuh misteri. Nampaknya domain ini menjadi hos kepada terabyte data dan fail dengan nama rawak. Teori-teori mula tersebar dengan pantas hampir serta-merta. Bahan terlarang, ada yang bertegas. Rahsia kerajaan, kata yang lain. Tetapi sebelum sesiapa sempat mengetahui yang mana satu antara pilihan ini yang benar, laman web itu telah hilang. Bukan sahaja domain itu sendiri telah lenyap sepenuhnya, malah salinan cache, rujukan dan juga wiki community yang didedikasikan untuk kes itu turut lenyap sama sekali dari internet. Ia juga didapati bahawa seseorang sebenarnya telah meminta supaya salinan arsip yang disenaraikan di Wayback Machine dipadamkan. Teori-teori kembali muncul. Serbuan FBI menjadi antara teori baharu dan projek seni yang telah dinyahaktifkan menjadi tekaan terbaik seterusnya. Tetapi tiada satu pun daripada naratif ini dapat dibuktikan kerana laman web itu telah hilang. Ada yang kemudiannya mendakwa bahawa sebelum domain itu dibongkar, mereka berjaya meminta slot masuk. Namun setiap kali, dakwaan-dakwaan ini didapati tidak berasas. Untuk beberapa tahun berikutnya, Mortis.com akan muncul dalam senarai misteri internet. Sehinggalah kini,
apabila ia secara tidak dijangka telah disenaraikan dalam bahagian misteri yang telah diselesaikan dalam iceberg. Misteri internet yang membingungkan penggodam dan penyelidik akhirnya telah berjaya diselesaikan. Seorang penyiasat berjaya menemui cermin laman web asal di dark web dan apa yang mereka temui adalah sesuatu yang sangat biasa sahaja. Rupa-rupanya, laman web cermin itu dimiliki oleh Unnamed Society. Di laman web itu, terdapat satu halaman bertajuk Insiden Thomas Ling dan bahagian ini menerangkan bagaimana pembangun Igor telah menggunakan nama Thomas Ling sebagai nama samaran. Tetapi ada seorang doktor gigi bernama Thomas Ling yang menemui perkara ini dan meminta pembangun tersebut untuk membuang namanya daripada dikaitkan dengan mereka. Unnamed Society itu bersetuju dan sebagai pampasan, mereka mencipta Mortis.com, sebuah perkhidmatan email untuk Ling dan klinik pergigiannya. Selama bertahun-tahun, pengguna media sosial berasa bimbang tentang maklumat mengganggu yang mungkin terdapat di Mortis. Namun, akhirnya didedahkan bahawa ia hanyalah perkhidmatan email untuk sesuatu yang biasa seperti pergigian. Nombor 7. Sage Smith, yang dibesarkan oleh nenek sebelah bapanya di Charlottesville, Virginia, mengalami zaman kanak-kanak yang sukar akibat perpisahan ibu bapanya dan masa yang dihabiskan dalam sistem jagaan angkat di mana dia menghadapi buli. Walaupun begitu, dia seorang yang berkarisma dan merancang untuk menjadi pendandan rambut, mendaftar dalam kursus kecantikan pada awal tahun 2012 selepas berpindah ke sebuah apartmen di Jalan Haris. Pada 20 November 2012, gadis berusia 19 tahun itu memberitahu rakan serumahnya bahawa dia akan keluar berjanji temu pada pukul 5.40 petang dan akan pulang kemudian. Keesokan harinya dia didapati hilang. Panggilan masuk ke Mel suara dan kali terakhir dia dilaporkan dilihat oleh adik tirinya di Main Street sekitar jam 6.30 petang. Rakan serumahnya melaporkan kehilangannya pada 22 November. Polis telah mencari di Jalan Haris dan University Virginia tanpa berjaya serta menyatakan telefonnya yang dimatikan secara luar biasa dan menyenaraikannya sebagai orang dalam bahaya disyaki ada unsur jenayah. Penyiasat mendapati individu terakhir yang diketahui berhubung dengan Sage ialah Eric McFadden yang dirancang untuk ditemuinya berhampiran stesen Amtrak. Mereka telah berbalas mesej dan berjumpa secara rahsia dengan McFadden didakwa membayar Sage untuk merahsiakan hubungan mereka daripada pasangannya yang bernama Esther Avini. 2 hari selepas Sage hilang, Esther melaporkan McFadden hilang. Sehari kemudian, McFadden menghubungi Esther meminta wang dan kemudiannya menghubungi polis selepas dimaklumkan bahawa mereka perlu bercakap dengannya. Dia menafikan bertemu dengan Sage atau mengetahui keberadaannya, kemudian menghilangkan diri dan tidak dapat dikesan sehingga baru-baru ini. Selama lebih sedekad, kedua-dua kehilangan itu kekal tidak terungkai. Tetapi, pada Oktober 2025, polis menjejaki McFadden ke Los Angeles selepas dia cuba menukar namanya secara sah. Penyiasat menemu bual beliau, tetapi butiran tersebut kekal sulit buat masa ini. Tiada kemajuan dicapai dalam mencari Sage, tetapi polis telah mengemaskini kes tersebut untuk memasukkan istilah pembunuhan berkemungkinan, mungkin berdasarkan maklumat baru atau kenyataan McFadden pada 2012 bahawa Sage mempunyai musuh. Nombor 6. Pada awal tahun 2051, misteri yang benar-benar mengganggu telah muncul dan tersebar di kalangan pencinta haiwan serta aktivis, sehingga mencetuskan panik di media sosial. Laman web safetobe.com mempersembahkan satu premis yang mengejutkan. Pemilik laman web itu baru sahaja menyelamatkan seekor arnab yang cedera dan sedang merawatnya sehingga pulih. Mereka telah menamakan haiwan yang cedera itu sebagai Toby. Pada mulanya, ia kelihatan seperti satu laman di mana penyelamat itu meminta bantuan untuk menderma untuk membantu Toby. Tetapi pemilik laman web itu membuat satu tuntutan yang mengubah naratif tersebut. Jika mereka tidak menerima $50,000 dalam bentuk derma melalui PayPal untuk penjagaan Toby sebelum 30 Julai, mereka akan memasak dan memakan arnab itu. Apabila membaca tuntutan itu, kedengaran banyak helaan nafas terkejut. Kononnya, wang mula mengalir masuk apabila pengguna media sosial berharap untuk menyelamatkan haiwan itu daripada ancaman yang mengancam nyawa ini.
Kononnya, gambar Arnab comel itu dan ancaman yang tidak berasas sudah cukup untuk memaksa ramai pengguna membuka dompet mereka. $16,380 dan 18 sen dilaporkan telah berjaya dikumpulkan untuk saga Selamatkan Toby. Satu jumlah yang benar-benar luar biasa dalam dunia di mana arnab pada dasarnya dianggap tidak bernilai dan tempat perlindungan haiwan terpaksa mencari sisa-sisa untuk memastikan operasi mereka terus berjalan. Jumlah itu tertera di bahagian bawah halaman seolah-olah menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut. Nombor itu diubah dari semasa ke semasa menjadikannya seolah-olah orang ramai yang prihatin sedang menyumbang untuk menghentikan Toby daripada dimasak dan dimakan. Namun, itu sebenarnya bukanlah yang sedang berlaku. Snopes, pemeriksa fakta di internet, tampil untuk menyelamatkan keadaan dan arnab itu. Laman web itu mendedahkan bahawa mereka telah menerima email daripada ramai pembaca mengenai laman web yang mengancam haiwan itu dan memutuskan untuk menyiasat sama ada benar-benar ada seorang lelaki yang akan memakan seekor arnab jika dia tidak mencapai sasaran wangnya. Tidak mengambil masa lama untuk laman web itu membuat kesimpulan bahawa Save Toby sememangnya satu penipuan. Sebenarnya, premis itulah yang mendedahkan segalanya. Hantar wang atau arnab itu akan dibunuh. Jika ini masih belum cukup jelas, seorang lagi pelawat telah menemui satu kenyataan tersembunyi di halaman itu yang akhirnya menamatkan seluruh misteri ini. Di bahagian bawah tertulis, perhatikan, ini hanyalah gurauan. Sila hanya menderma untuk membeli peralatan atau untuk membantu menyokong SaveToby.com. Penjelasannya jelas. Toby sebenarnya tidak pernah berada dalam bahaya sebenar. Nombor 5. Disebutkan dalam kitab Kejadian adalah satu kisah yang kesahihannya dipertikaikan. Ia adalah kota Mahanaim, terletak di Israel di sebelah timur Sungai Jordan. Dalam kitab Kejadian, kita membaca tentang perjalanan Yakub untuk bertemu semula dengan saudaranya. Dia tiba di Mahanaim yang baginya adalah sebuah bandar tanpa nama. Di sini, malaikat-malaikat Tuhan menemuinya dan mengisytiharkan bahawa tempat itu adalah perkhemahan Tuhan dan menamakannya Mahanaim, yang bermaksud dua perkhemahan. Berabad-abad selepas itu, suku-suku Israel, Ruben, Gad dan Manasya meminta untuk diberikan warisan di sebelah timur Sungai Jordan. Permintaan itu telah dipenuhi oleh Musa, tetapi dengan syarat bahawa suku-suku tersebut mesti membantu suku-suku lain berperang melawan orang Kanaan dan mereka memang melakukannya. Kawasan itu kemudiannya diberikan kepada mereka, tetapi selepas penaklukan Kanaan, kita dapati bahawa atas perintah Tuhan, beberapa bandar termasuk Mahanaim akan diberikan kepada orang Lewi. Terdapat beberapa kisah lain yang merangkumi berabad-abad lamanya berkaitan dengan kota yang pelik ini. Tetapi persoalannya masih kekal. Di manakah ia? Pada Januari 2025, dua sarjana terkemuka Israel mengumumkan satu perkembangan menarik dalam misteri ini. Satu perkembangan yang mereka sedari hanya 2 bulan sebelumnya. Berselerak di tapak arkeologi di atas bukit di Jordan, terdapat blok-blok batu yang dihiasi dengan gambaran artistik tentang singa dan jamuan, bukti sebuah istana Israel purba yang mungkin pernah berdiri di situ kira-kira 2,800 tahun lalu. Kehadiran seni, bina monumental yang bertarikh awal abad ke-8 SM mungkin menjadi bukti perluasan wilayah Israel, menunjukkan bahawa istana itu adalah sebahagian daripada kerajaan Israel, dengan kota Mahanaim terletak dalam sempadannya. Petikan-petikan dalam Alkitab menunjukkan bahawa kota itu terletak di sebelah Penuel, yang dipercayai oleh para penyelidik sebagai Tel ad-Dahab Esh-Sharki pada masa kini. Menyokong teori ini ialah sebutan dalam Alkitab mengenai sebuah kuil di Penuel. Dan nampaknya, sebuah kuil seperti itu telah ditemui di Tel ad-Dahab Esh-Sharki. Namun begitu, penemuan runtuhan tersebut tidak digunakan sebagai bukti untuk mengesahkan kesahihan sejarah Alkitab dan naratif di dalamnya. Tetapi atas sebab tertentu, penemuan runtuhan itu tidak digunakan sebagai bukti untuk mengesahkan kesahihan sejarah Alkitab. Sebaliknya, para penyelidik mengatakan bahawa ia menjadi bukti kehadiran bangsa Israel di Transjordan, satu aspek yang boleh membantu penyelidik memahami mengapa peristiwa-peristiwa Alkitab berlaku di kawasan ini. Nombor 4.
Tersembunyi di ceruk internet yang bagaikan terowong tanpa penghujung, kita menemui satu tempat yang sebaiknya tidak diterokai. Web gelap ialah tempat di mana laman web tidak diindeks oleh enjin carian dan secara teorinya boleh dilawati secara anonim. Seperti yang dinyatakan oleh namanya, perkara-perkara gelap dan mengganggu dikatakan berlega-lega di sini. Web gelap telah memudahkan penjualan maklumat yang dicuri. Kad kredit dan nombor keselamatan sosial sering dibeli, begitu juga dengan kata laluan akaun email, selalunya dalam jumlah yang banyak. Contoh kejadian ini termasuk insiden pada tahun 2012 yang melibatkan seorang penggodam Rusia yang mencuri 117 juta kata laluan daripada alamat email LinkedIn dan kemudian menawarkan maklumat itu untuk dijual di web gelap. Pada tahun 2016, kira-kira 200 juta kata laluan telah dicuri daripada Yahoo dan dimuat naik ke web gelap. Tetapi, ada kegelapan yang jauh lebih mengganggu yang tersembunyi jauh di ceruk web gelap. Satu istilah yang bukan sahaja menimbulkan ketakutan, tetapi juga rasa ingin tahu. Red Room. Red Room dihabarkan sebagai bahagian haram dan rahsia dalam web gelap di mana laman web menawarkan rakaman yang tidak pernah dilihat sebelum ini tentang kejadian paling mengerikan. Pengguna yang masuk ke sana dikehendaki membayar yuran, biasanya dalam jumlah ribuan mata wang kripto. Bayaran yang berjaya membolehkan mereka menyintai kengerian yang datang dalam bentuk jenayah yang disiarkan secara langsung, termasuk serangan, penyiksaan dan pembunuhan. Kadang-kadang, pengguna juga boleh mengundi nasib mangsa. Sesi Red Room disiarkan secara langsung dari dark web itu sendiri, menyembunyikan identiti penonton daripada pihak berkuasa dan juga daripada mereka yang berada di sebalik video tersebut. Penerangan ringkas tentang apa itu Red Room di dark web kedengaran seperti sesuatu dari filem seram moden dan memang itulah tujuannya. Asal-usul naratif Red Room boleh dikesan kembali kepada creepypasta, video konspirasi di YouTube, filem seram dan cabaran deep web. Tapi apa yang membuatkan manusia begitu tertarik dengannya? Kenapa ada naluri jahat untuk meneroka ke bahagian paling gelap internet hanya untuk menyaksikan penyiksaan orang asing dan pembunuhan seorang lagi? Sebenarnya, ia mungkin sebab yang sama kenapa ramai orang melayari saluran YouTube yang ada perkataan tidak dikenali dan misteri dalam tajuknya. Kita memang taksub dengan perkara tabu yang tidak kelihatan dan menyimpan rasa ingin tahu yang pelik sehingga menyebabkan susah tidur yang hanya boleh dipuaskan dengan melihat perkara yang belum pernah dilihat. Web gelap menyediakan suasana yang sempurna untuk penonton melakukan perkara itu. Ia menyediakan komunikasi yang disulitkan, anonimiti dan mata wang yang tidak boleh dijejaki kepada seorang individu tertentu. Konsep bilik merah adalah antara misteri internet yang paling mudah untuk dibongkar dan boleh dijelaskan hanya dalam 2 ayat. Pertama, Tor, pelayar web khas yang diperlukan untuk mengakses web gelap memang tidak dapat menjalankan bilik merah pensiman langsung ini kerana ia tidak stabil. Kedua, dengan kewujudannya yang didakwa, perbincangan tanpa henti dan rasa ingin tahu mengenai konsep ini, anda pasti fikir sekurang-kurangnya akan ada satu tangkapan skrin rakaman yang mengganggu tersebar. Tetapi semuanya telah terbukti palsu. Nombor 3. Ia bermula dengan sesuatu yang semudah mendaki. 2 sahabat pergi ke dalam hutan, mengharapkan untuk berinteraksi dengan alam dan berehat. Tetapi sebaliknya, mereka menemui sesuatu yang akan terus menghantui mereka selama beberapa dekad akan datang. Selepas itu, setiap pendakian disertai rasa cemas dan bimbang. Pada 9 Januari 2015, para pendaki yang tidak menyangka apa-apa itu mendapati diri mereka berada di luar Puerto de Somiedo, sebuah bandar di Sepanyol yang terkenal dengan laluan gunung dan Taman Negara Somiedo. Tetapi, bandar itu akan menjadi terkenal atas sebab yang berbeza. Semasa pendakian mereka, 2 pengembara itu telah terjumpa sesuatu yang mereka tidak pernah jangka. Sebuah mayat. Di sebelah anak sungai yang sempit, terdapat sebuah selimut membentuk rupa yang mencurigakan dan tidak jelas yang memerlukan siasatan lanjut. Apabila kedua-duanya menghampiri, bau busuk yang menusuk hidung membuatkan mereka menjauh. Lalu mereka menghubungi balai polis tempatan. Pegawai-pegawai bergegas ke tempat kejadian dan mula membuka lapisan-lapisan itu hanya untuk menemui mayat di bawahnya. Si mati, tanpa sebarang pengenalan diri, dinamakan sebagai lelaki Somiedo
dan dia segera dibawa ke bilik mayat untuk bedah siasat. Satu kaki hilang dari tubuh lelaki itu dipercayai telah diambil oleh haiwan pemakan bangkai. Ia juga didapati bahawa walaupun tulang rusuknya kelihatan menonjol, dia telah menerima pemakanan yang mencukupi sepanjang sebahagian besar hidupnya. Bulu mukanya dijaga dengan baik, kan kulitnya juga menunjukkan bahawa dia dijaga rapi semasa hidup. Lelaki Somido itu juga mengalami kecacatan. Dia mempunyai kepala yang kecil, anggota badan dan jari yang panjang, bonggol di belakang serta tulang dada yang menonjol. Penjujukan DNA dengan cepat menentukan bahawa dia menghidap sindrom kokain, yang bermaksud dia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan penjagaan berterusan. Adalah difikirkan bahawa memandangkan keadaannya, si mati kemungkinan besar mempunyai sekurang-kurangnya seorang penjaga. Walaupun individu yang tidak dikenali itu dibalut dengan selimut dan diletakkan di tepi anak sungai, polis tidak menemui sebarang petunjuk berlakunya perbuatan jenayah. Tiada tanda-tanda keganasan, keracunan atau sebarang bukti lain yang menunjukkan unsur jenayah. Pemeriksa perubatan juga memutuskan bahawa punca kematiannya yang pramatang adalah serangan jantung. Walaupun tidak dapat mengenal pasti dirinya, polis percaya bahawa keluarganya boleh ditemui dengan cepat. Sindrom kokain adalah jarang berlaku dan ciri-ciri fizikal lelaki itu akan mudah dikenalin jika diterangkan. Jadi para penyiasat menuju ke bandar terdekat yakin bahawa seseorang akan tampil memberi maklumat. Tetapi anehnya, tiada seorang pun penduduk yang mengenali gambaran yang diberikan kepada mereka. Polis memperluaskan pencarian mereka ke bandar-bandar jiran juga, tetapi masih tiada apa-apa. Tiada sesiapa yang sepadan dengan gambaran dirinya muncul dalam mana-mana rekod hospital mahupun di mana-mana fasiliti kediaman. Malah rekod kelahiran seluruh majlis perbandaran menjadi tumpuan. Begitu juga pencarian bidan-bidan luar bandar yang mungkin hadir semasa dia dilahirkan. Tetapi tiada apa-apa dan persoalan itu terus berlegar-legar. Siapakah lelaki dari Somiedo itu? Pada Oktober 2024, perkembangan penting pertama dalam kes ini akan dicapai. Tetapi tiada siapa yang benar-benar mengetahuinya lagi. Ia bermula dengan waran tangkap terhadap dua individu, adik-beradik, Enrique dan Enriqueta. Mereka dikehendaki hadir ke mahkamah untuk penilaian wajib terhadap saudara lelaki mereka yang kurang upaya yang mereka jaga. Tetapi adik-beradik itu memilih untuk tidak hadir ke mahkamah untuk penilaian semula dan gagal membawa orang tanggungan tersebut. Perkhidmatan sosial mula mengesyaki sesuatu yang pelik sedang berlaku kerana selama sedekad mereka tidak pernah melihat atau mendengar khabar daripada lelaki kurang upaya itu yang berada di bawah jagaan Enrique dan Enriqueta dan mereka mengutip 3,000 euro sebulan bagi pihaknya. Tetapi dua beradik itu berjaya mengelak daripada pihak berkuasa selama beberapa bulan sehingga mereka akhirnya ditangkap di sebuah hotel pada Februari 2025. Apabila mereka ditahan, satu kisah yang mengganggu mula terbongkar. Kisah yang akan merungkai satu kes lama yang telah berdekad-dekad tidak selesai. Luis Maria JC, yang dikenali sebagai Luisin, adalah saudara lelaki kurang upaya kepada Enrique dan Enriqueta yang disebut oleh mahkamah. Dia dilahirkan dengan palsi cerebrum, mengalami katarak yang teruk dan juga pekak. Melalui soal siasat, penyiasat mendapati bahawa saudara lelaki itu sudah dikenali oleh pihak berkuasa kerana pada tahun 2015, mereka telah menemui mayatnya yang dibalut dengan selimut berhampiran anak sungai. Luisin adalah lelaki dari Somiedo. Adik-beradik itu meneruskan cerita mereka mengatakan bahawa selepas penjaga terakhirnya meninggal dunia, mereka telah mengambil tanggungjawab menjaga dia. Selama 10 tahun berikutnya, pemeriksaan oleh pekerja sosial memberikan hasil yang serupa. Lelaki itu tiada di situ. Dia tiada, dia sakit atau dia sedang melawat saudara mara. Sebenarnya, adik-beradik itu mendedahkan bahawa dia semakin sakit tetapi mereka tidak memanggil ambulans kerana takut mereka tidak dapat menyelamatkannya. Yang bermaksud kematiannya akan didaftarkan dan dana akan dipotong. Jadi mereka menunggu sehingga Luisin akhirnya tewas kepada penyakitnya dan akhirnya mati kelaparan. Dan kemudian, mereka membawanya ke dalam hutan, menyembunyikan mayatnya daripada dunia dan daripada kerajaan, membolehkan mereka terus menerima bantuan orang kurang upaya untuk dekad seterusnya. Nombor 2. Konsep homunculus, istilah yang bermaksud manusia kecil,
Pertama kali direkodkan pada abad ke-16. Ia berasal dari bidang alkimia dan secara khusus merujuk kepada penciptaan makhluk humanoid kecil yang muncul dalam bentuk yang sudah lengkap. Terdapat gambaran seni tentang ahli alkimia melakukan eksperimen ini di mana mereka menyuntikkan cecair ke dalam telur ayam. Beberapa ketika kemudian, seorang manusia miniatur muncul. Ide itu tidak lama kemudian hilang di telan masa. Tetapi, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar lenyap. Dengan kemunculan internet, ada yang mendapati ia adalah platform yang mudah untuk menjangkau seluruh pelosok dunia dengan konsep pelik dan naratif yang tidak realistik. Korni Alev adalah salah seorang yang mempergunakan internet untuk tujuan ini. YouTube adalah antara platform media sosial terawal yang membenarkan perkongsian kandungan secara meluas, selalunya tanpa kawalan. Aliev, seorang lelaki Rusia, telah menemui legenda alkimia tentang homunculus dan mula mendokumentasikan eksperimennya yang akhirnya tersebar di seluruh laman web tersebut. Dalam video pertamanya yang bertajuk Cara Membuat Homunculus, beliau menerangkan kepada penonton langkah-langkah untuk melakukannya. Di bahagian hadapan, kita dapat melihat semua barang yang diperlukan untuk mencipta makhluk yang tidak wujud itu. Sepicik telur, picakari berisi cecair biologi, sepuah bekas dan sepasang gunting kecil. Dan kemudian, teks terjemahan muncul di bahagian bawah skrin. Hai, hari ini kita akan melakukan satu eksperimen untuk mencipta homunculus. Dan itulah dia. Dunia internet menjadi kecoh dengan ramai yang percaya bahawa mereka benar-benar boleh mencipta makhluk seperti itu. Video inilah yang memulakan trend pembuatan homunculus yang menggegarkan internet pada tahun 2016. Aliev tidak pernah berputus asa dalam eksperimennya dan meneruskan eksperimen peliknya sehingga dia menghasilkan homunculus yang ke-21. Pada tahun yang sama, lelaki Rusia itu meninggal dunia secara mengejut, menyebabkan teori konspirasi besar berkaitan kematiannya dan eksperimen-eksperimennya. Tidak lama selepas itu, video YouTube seperti makhluk homunculus, asli atau palsu, mula muncul. Dan mereka berharap untuk mengalihkan masyarakat dan media sosial daripada maklumat yang salah itu. Merujuk kembali kepada eksperimen orang Rusia itu, YouTuber tersebut mendedahkan betapa mudahnya untuk menipu seluruh dunia. Plastisin, medan magnet dan sundingan kamera yang teliti adalah punca di sebalik entiti yang kelihatan hidup yang muncul dari telur ayam itu. Pergerakan itu dipaksa. Homunculus itu adalah boneka. Dan bukan sahaja Aliev yang menjadi dalang, tetapi juga mereka yang percaya bahawa makhluk kecil boleh dicipta daripada sesuatu yang semudah telur ayam dan daripada keadaan persekitaran yang tidak terkawal. Bill telah membongkar misteri homunculus di internet sebagai satu penipuan, menyenaraikannya bersama anak kucing bonsai dan haiwan peliharaan gen tahun 2000-an. Nombor 1. Terletak dalam sempadan Chile dan di lautan Pasifik Tenggara, ialah sebuah pulau yang dihiasi dengan sejarah yang berwarna-warni serta monumen yang menjadi bukti kepada sejarah itu. Moai, yang juga dikenali sebagai patung kepala Pulau Easter, merupakan ciri paling menonjol di pulau tersebut. Ia telah dicipta oleh orang Rapa Nui awal dan pada tahun 1995, ia telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia. Terdapat perdebatan yang berterusan dalam kalangan pakar tentang bagaimana penduduk asal sampai ke pulau itu pada mulanya. Perdebatan yang sama juga timbul apabila membincangkan bagaimana mereka akhirnya lenyap dari situ. Selama yang kita ingat, kejatuhan Pulau Easter sering dikaitkan dengan satu penjelasan, iaitu ekosid. Hipotesis ekosid paling terkenal digunakan untuk Rapa Nui dan bahkan boleh digunakan untuk menggambarkan keadaan iklim semasa. Teori ini mencadangkan bahawa punca kejatuhan masyarakat tersebut adalah akibat kemusnahan alam sekitar yang dilakukan oleh mereka sendiri. Penggunaan berlebihan, kata sesetengah pakar. Penebangan hutan untuk memberi laluan kepada pembinaan Moai, hakisan tanah akibat penggunaan berlebihan yang membawa kepada kebuluran, konflik dalaman yang menyebabkan peperangan dan seterusnya, pakar mencadangkan keruntuhan masyarakat. Ekosid, kata mereka, adalah punca kejatuhan itu. Orang Rapa Nui memusnahkan diri mereka sendiri melalui kehabisan sumber dan kapasiti yang berlebihan. Sekarang, segala yang kita tahu sedang disyabas. Teori yang dominan tidak lagi unggul kerana lebih sebulan yang lalu, teknologi sekali lagi terbukti berguna. 15 bekas penduduk pulau terpencil itu telah disimpan di makmal untuk sekian lama
menunggu kaedah baru untuk membuka lebih banyak rahsia dan misteri. Dan mereka adalah calon yang sempurna untuk menulis semula sejarah seperti yang kita ketahui. Satu kemajuan yang baru-baru ini berlaku ialah penjujukan genom yang membolehkan para penyelidik mempelajari lebih lanjut tentang DNA dan kini ia telah digunakan sebagai cara untuk menentukan apa yang sebenarnya berlaku. Dengan menganalisis DNA 15 penduduk itu, pakar tidak menemui sebarang bukti penyempitan genetik yang sepadan dengan penurunan populasi yang mendadak. Melalui analisis data arkeologi dan penentuan tarikh radiokarbon, ia juga telah ditentukan bahawa seperti kebanyakan populasi purba, Rapa Nui pada mulanya berpopulasi kecil dan meningkat secara berterusan selama berabad-abad, mengekalkan populasi antara 3,000 hingga 4,000 orang. Komuniti itu menggunakan teknik berkebun batu yang membantu mereka menguruskan tanah gunung berapi. Tetapi menjelang tahun 1860-an, jumlah mereka tiba-tiba menurun dengan sangat cepat. Dan apa yang sedang berlaku pada tahun 1860-an? Perhambaan, peluasan ke arah barat, nasionalisme, perebutan wilayah, pembaharuan, pembunuhan beramai-ramai dan perang saudara. Dengan meneliti faktor-faktor ini dan menggunakan data yang dikumpulkan oleh para penyelidik, tidak lama kemudian didapati bahawa ekosit pastinya bukan punca kejatuhan tersebut. Pemburu hamba dari Peru tiba di pulau itu pada dekad tersebut dan mereka membawa sebanyak mungkin orang Rapa Nui yang boleh dimuatkan di dalam bot mereka. Apabila mereka meninggalkan pulau itu, 1/3 daripada komuniti tersebut telah tiada. Ini jelas bukan keruntuhan populasi. Kejatuhan populasi, menurut pakar, bermaksud kehilangan 80 hingga 90% dalam tempoh masa tertentu, bukannya penghapusan serta-merta. Tapi, itu masih hanya 1/3 daripada populasi. Kemana perginya baki penduduk Rapa Nui? Genom telah mendedahkan rahsia yang paling lama tersimpan dalam kalangan penduduk Pulau Easter, iaitu hubungan dengan penduduk asli Amerika. Didapati bahawa sebelum ketibaan Columbus di Amerika, penduduk Pulau Easter telah merentasi lautan ke Amerika Selatan di mana gen mereka bercampur dengan penduduk asal di sana. Walaupun ini adalah penemuan terbaru, ia sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Sejarah lisan telah lama menceritakan kisah Pulau Easter dan orang asli Amerika. Dan kehadiran ubi keledek di pulau itu menunjukkan adanya perdagangan sebelum hubungan dengan orang Eropah. Walaupun sesetengah pakar dan juga orang awam masih enggan melepaskan naratif yang salah, buktinya jelas terdapat dalam genom dan DNA. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan anda tekan butang suka itu. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng notifikasi supaya anda sentiasa mendapat maklumat terkini tentang semua muat naik kami yang akan datang. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan jumpa anda semua dalam video seterusnya.